Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam channel Yaya dalam segmen Seram. Okey, Seram. hari ni kita nak kongsi beberapa pengalaman yang berlaku pada kek kami lah. Mm. Tapi hari ni kita kongsi pengalaman Dayah dulu. Nanti kalau aku ingat-ingat, kita masukkan balik. Okey, macam cerita kau hari ni, apa tajuk dia? Okay, aku nak kongsikan dua cerita tau. Okey, Dia satu cerita kita main congkak tu. Kau ingat tak? okey. Okay, ni masa yang kita orang main congkak. Masa tu berlaku kira-kira tahun 2018 tu ada lah kot. Tak ingat lah, tapi 2018 berlakunya. Masa tu, Zai ni baru beli congkak tau. Congkak tu bukan congkak antik. Tapi congkak yang bolanya nips tu. Lepas tu, kita orang ni masa tu malam pukul 11.30 aku nak ajak dia main. Zai cakap lah, mana boleh main congkak malam-malam, dia kata macam tu. Aku pula mulut celup. Masa tu memang hit lah cerita congkak yang cerita seram tu. Aku cakap macam ni, kenapa kau takut? Nanti ada hantu keluar. Aku cakap macam Dia tu. kan menggelitat nak main kan. Menggelitat. Kita bagilah, kita bagi. Aku layan Lepas je tu, lah dia main. Zai pun cakap, nanti kalau hantu tu keluar, dia kacau kau dulu. Dia kata cerita kat aku. Lepas tu aku cakap lah, tak ada maknanya. Lepas tu kita orang pun susun-susun je. Dalam masa sama kita bergurau-gurau dan kita susun juga congkak tu. Takut tapi main juga. Masa kita susun tu tak ada masalah. Tak ada masalah susun, main apa semua. First dia menang. Okay, masa tu kita orang main tu, okay. Kita orang susun pun cukup apa semua. Bila dia dah menang, kita orang nak susun kali kedua. Bila nak susun kali kedua, tiba-tiba nip satu hilang. Bola tu tak cukup satu. Bila tak cukup satu, kita orang macam tak, masa tu tak fikir apa-apa lagi tau. Aku macam tuduh dia. Oh, kau dah menang, kau sorokkan. Dari situ. Lepas tu dia kata lah, asal pula aku nak sorokkan? Macam pelik je. Dia kata macam tu kan. Tapi still juga main. Tapi kalau korang tahu main congkak, kalau tak cukup bola, kita akan buat rumah terbakar tau. Kita akan kosongkan lah satu rumah tu. Kosongkan satu rumah tu. Yang kosong tu dekat rumah aku lah. Sebabnya tak cukup kan. Bila tak cukup tu, main-main juga. Biasalah aku ni noob main congkak, dia juga menang. Bila dia dah menang kali kedua, sekali nak main kali kedua, tak cukup dua guys. Tak cukup dua. Tadi tak cukup satu. Tiba-tiba dua hilang. Kali ni bukan lagi main duduk, main berdiri. Mencari mana lagi dua ni. Impossible tu. Mana hilang? Aku tuduh dia, Ya dia tuduh Allah. aku. Macam mana boleh hilang? Aku dah mau ngamuk. Dah lah aku baru beli. Aku pula ada OCD. Kalau tak cukup, macam cari dah. Selagi tak jumpa tak boleh cakap. Lepas tu main Lepas lagi. tu kita masa dua hilang tu, kita orang angkat congkak tu. Angkat kau tahu tak? Cari.